Minta maaf saya sebut pada guru saya lah, Tuk Guru Jadi. Tuk Guru Jadi gagal dalam MN dan dia juga gagal dalam Perikatan Nasional. Kalau kita melihat sebarang muafakat politik adalah untuk politik, hanya untuk kerusi, hanya untuk kuasa, di situlah permulaan kepada permasalahan dan dia telah terbukti. Kerana bila kata untuk kuasa, untuk undi, masing-masing nak kursi. Dia nak undi, dia akan berebut kat situ. Tapi kalau kita mulakan atas asas untuk Islam bersatu, orang Islam disatukan, demi Islam, maka cerita undi kursi ni nombor 2 dah. Baik. Kenapa lahirnya muafakat nasional? Bagi saya, sebagai orang yang terlibat merancang dan menyusun dasar yang kita setujui untuk muafakat nasional, perlembagaan dia kita susun, saya terlibat. Saya menyatakan bahawa tujuannya adalah untuk memadamkan pertemuan yang tajam antara orang Islam dalam dua parti yang melibatkan yang dikatakan akidah, kafir mengkafir, dan amalan-amalan yang pelbagai. Itu tujuan sebenar. Sebab hanya dengan muafakat saja boleh padamkan. Dan memang betul percaya. Padamkan. Dalam tempoh setahun lebih. Tapi bila sampai pada waktu nak bincang bab kuasa, ada masalah. Jadi PAS ada pandangan dia, UMNO ada pandangan dia. Bagi PAS dia nak bersama dengan bersatu. Bagi UMNO tak nak bersatu. Itu cerita kuasa lah tu. Cerita parti tu, cerita undi. Itu jadi masalah. Kalau kita nak kritik muafakat nasional 1.0, saya awal-awal letak kesalahan pada Tuk Guru Jadi. Bagi saya lah. Orang lain boleh tafsir macam-macam. Anwar Musa ada pandangan dia. Pimpinan lain mungkin ada sudut pandang dia. Sudut pandang saya yang berada pada 12 orang AJK tertinggi mewakili PAS. Ketika itu UMNO 12, PAS 12. Saya seorang yang 12 tadi. Ada jawatan kuasa teknikal di bawah 6 orang. 6 UMNO, 6 PAS. Saya duduk kat situ juga. Ada jawatan kuasa kecil, strategi 3 orang. Saya kat situ kat 3 tadi. Saya ada pada semua level tadi. Saya menyatakan salah Tuk Guru Jadi. Sebab apa? Bila mana Tuk Guru Jadi dalam mesyuarat kita dah setuju bahawa tidak tergesa-gesa menubuhkan, mendaftarkan muafakat nasional dan juga tidak tergesa-gesa mendaftarkan Perikatan Nasional. Kat situ. Sebab kita tahu ini isu parti ni akan bertembung. Itu yang kita setuju mesyuarat. Ada minit diminitkan. Tiba-tiba Tuk Guru Jadi sign satu surat untuk mendaftarkan PN dengan Datuk Tan Sri Muhyiddin. Perikatan Nasional. Perikatan Nasional. Bila pimpinan UMNO bila bocor benda tu dan ditanya, tak mengaku peringkat awal. Akhirnya mengaku. Artinya kalau betul-betul nak buat, ceritalah nak buat senang. Kenapa nak buat diam-diam? Lepas daftar siap, barulah akhirnya tanpa sebarang maklumat rasmi dah wujud dah. Itulah permulaan pecah. Dan sebelum itu lagi, bila mana PAS dah mula cenderung pada bersatu ini, mulalah MN disejuk bekukan. Macam mana? Mesyuarat tak dibuat. Bila UMNO minta mesyuarat dengan pelbagai alasan diberi, tangguh mesyuarat. Jadi bila mesyuarat antara parti tak dibuat, jadi panas lah. Macam sekarang lah ni. Apa yang berlaku dalam Perikatan Nasional sekarang ni mengulangi sejarah berlaku dalam Perikatan Nasional dulu. Pattern yang sama. Dan saya sebutlah, orang yang sama aja. Minta maaf saya sebut pada guru saya lah, Tuk Guru Jadi. Tuk Guru Jadi gagal dalam MN. Dan dia juga gagal dalam Perikatan Nasional. Cara yang sama juga. Hari ni seolah, tak tahulah, dia nak tinggalkan ketidak bersatu. Tapi cara dia buat tadi, tiba-tiba hulu tangan pada UMNO dalam keadaan masih lagi wujud Perikatan Nasional. Hulu tangan kat UMNO tu adakah disetujui oleh Tan Sri Muhyiddin? Saya yakin tidak mendapat sebarang blessing. Tapi hulu tangan. Samalah dulu pun, begitulah. Jadi kalau sikap begini sentiasa ada pada kita bila kita berpakat. Umpama kita kata kita dah ada isteri, kemudian kata ada yang lain pula, bukan? Main belakang lah. Jadi masalah besar lah. Jadi kita nak ketepikan benda yang macam ni supaya harmoni hubungan. Jadi muafakat baru kalau nak dibuat. Nombor 1 tadi tu, punca pada masalah tu kena diselesaikan dulu. Tak usah bincanglah MN 2.0 ni, tak boleh bincang lah.